nak merasa benda-benda yang haram. Tapi bila dah berkeluarga ni kan, bila dah berkeluarga ni, anda nak bagi anak, bini anak anda makan benda-benda haram, itu terpulang pada anda. Apa itu tugas kontrol untuk part tu? Okay, untuk part tu ni dalam kurungan sensitif. Okay, kita masuk yang sensitif ni. Okay, yang sensitif ni saya nak tegaskan pada anda, yang sensitif ni adalah anda jadikan iktibar dan rujukan. Sekiranya lah anda dah baru nak berkecimpung dan anda akan tahu apa perlu anda buat. Okay, dan anda akan hadap benda ni. Okay. Okey, apa tu bab sensitif? Okey, apa tu tugas kontrol? Okey. Okey, untuk part ni saya rewind balik part 1. Tugas kontrol membagikan order. Okey, membagikan order driver. Okey. Membagikan order driver. Okey. Dalam masa yang sama, sekiranya lah yang bab sensitif ni kontrol, dia tidak amanah menjalankan tugas dia, membagikan order dengan adil tapi tidak bagi dengan adil. Okay, jadi dalam masa yang sama, benda ni akan memberi impact yang besar pada setengah driver yang mengejar target bulanan. Jadi bila kontrol tak bagi order dengan adil, sukarlah untuk anda dapat mencapai target-target anda yang lebih, yang menepati anda punya kriteria target anda. Okay. Sebab gaji driver ni bergantung pada trip driver. Bergantung pada trip. Sebab dia ada trip mahal, sederhana, murah. Jadi kat sinilah yang anda perlu tahu. Okay, dalam masa yang sama, okay, bila kontrol tak menjalankan tanggungjawab dengan adil, kat sini dia akan bagi 3 pecahan. Okay, 3 pecahan, dan benda ni sebenarnya sensitif bagi seorang pemandu lori. Tapi benda ni saya beritahu, saya tegaskan, input ni untuk anda hadap sekiranya anda baru nak berkecimpung dan anda okay, aku dah tahu apa nak buat. Okay, aku tahu apa nak buat dah. Jadikan benda ni sebagai iktibar. Okay, sebab apa? Bila kontrol tak amanah dalam menjalankan tanggungjawab, dia ada 3 permainan tau. Yang pertama, pemandu kemasan. Okay, 3 permainan lori. Okay. Pemandu kemasan, pemandu bayar dan diri. Okay. Okay, yang pemandu kemasan ni dia akan dapat job-job yang emas dia. Okay. Jackpot. Yang kedua ni dia bayar job. Okay. Yang ketiga, driver diri ni dia tak memilih order, tapi job yang merapu, dia akan ambil 1-2 dia akan ambil 1-2. Dia langsung tak ambil, berbanding nombor 1, nombor 2. Okey. Okey, yang 1 nombor 2 ni yang kita perlu akan hadap benda ni. Jadi apa perlu kita buat? Okey, apa perlu kita buat? Apa perlu anda buat kalau anda berdepan nombor 1, nombor 2 ni? Okey, kat sinilah kontrol akan mainkan peranan, dan anda pula kena tahu anda di kedudukan mana. Okey, nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3. Okey, kalau anda di kedudukan nombor 3, alhamdulillah untuk anda. Memang saya salute lah. Okey, saya salute kepada anda. Okey, tapi benda ni tiap company ada, tapi tak menyeluruh. Okay. Tak menyeluruh, tapi anda akan dapat tahu. Anda akan dapat tahu sendiri cara pergerakannya, akan dapat tahu, dan anda dapat kena pasti siapa. Okay. Jadi apa perlu anda buat? Okay, apa perlu anda buat? Anda simpan segala bukti-bukti. Okay, anda simpan segala bukti-bukti perjalanan anda punya payslip anda ke, apa-apa semua, simpan. Lepas tu dalam masa yang sama, anda cuba bawa bincang dengan kontrol. Anda cakap kontrol, macam mana abang nak cakap? Okay, anda cakap baik-baik, kan?
kontrol. Ini tak cantik lah kontrol. And kalau awak ada driver emas ke, kalau ada driver yang berbayar kan, and agak-agak lah, sebab ada yang okay guys, saya masukkan iklan dashcam saya sekejap. Yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 ini, okay, boleh klik link di atas atau di bawah sekarang. Okay, kamera dashcam bukan lagi satu kendak, tapi satu keperluan, satu kenderaan, satu kamera dashcam Rockcam S3. Okay, dapatkan sekarang, harga sangat-sangat mampu milik. Berminat, klik link di atas dan di bawah sekarang. Okay guys, lain pun 2, 3, 4 orang, 5 orang pun ada ni kan, tanggungan kalau macam gini sampai bila kan. Jadi kalau rasa awak nak juga, awak nak teruskan juga kan, jadi yang mana driver-driver yang kiri ni awak lepaskan dorang punya target. Yang budak-budak awak nak lebihkan lah, tak apa lah. Asalkan target yang driver kiri ni lepas. Kalau tak lepas, senang je kontrol. Kalau kena panggil nanti, kalau bukti dah ada, minta maaf lah cakap. Kalau awak rasa awak boleh kerja kat sini, awak kerja. Kalau rasa awak tak boleh jangan tanggungjawab, baik awak berhenti je. Sebab apa benda ni disebabkan nila sitik rosak susu belanga. Sebab benda ni satu isu yang besar daripada dulu sampai sekarang. Benda ni tak akan selesai. Cuma dah akan dapat selesai kalau kontrol amanah. Okey, kalau kontrol tak amanah, menjalankan tanggungjawab, kontrol dibuka game, cuma benda ni akan terus melarat. Akan terus melarat. Jadi saya bukan nak tujuan video ni saya buat, bukan saya nak takut-takutkan. Saya tak nak bila nanti yang baru-baru, yang baru nak berkecimpung dalam dunia lori dan lagi kontena kan. Sebab yelah, tengok benda yang manis saja, dia tak tengok benda yang pahit. Jadi kalau benda pahit ni dah ada, anda dapat simpulkan apa perlu aku buat, apa pengajaran yang aku perlu buat, apa pengajaran yang aku dapat, apa tindakan aku. Jadi video ni rujukan untuk anda. Dan saya tegaskan, video ni sebenarnya agak subjektif, tapi untuk anda pencari nafkah, anda cari barakah. Kalau misalnya kontrol anda mengamalkan driver emas, driver berbayar, okey, ni terpulang pada anda, terpulang pada pendirian anda. Semua saya bercakap, kalau bujang bolehlah, kalau bujang kalau nak merasa benda-benda yang haram. Tapi bila dah berkeluarga ni bila dah berkeluarga ni, anda nak bagi anak bini anda makan benda-benda haram, itu terpulang pada anda. Dan impact dia, anda boleh tahu, anda tahu apa impact ni Okay, dalam masa sama kalau kontrol yang mengamal konsep driver kemasan, okay, macam misalnya kalau anda pun dah cakap, lepas tu dia tetap juga dengan pendirian dia, okay, tak apalah, go on lah. Okay, anda go on je lah. Tak apa lah, anda simpan segala bukti-bukti tu. Mungkin kalau bos anda tanya, kenapa tak dapat capai yang sekian ni, kenapa tak dapat? Satu je anda jawab, bos tengok lah kontrol macam mana bagi order management. Ni bukti saya ada, saya sampai Z. Sekarang saya tanya, macam mana ni? Boleh tak kemukakan saya setiap free driver? Setiap free driver. Kalau saya salah, saya beri nanti 2 bulan. Tapi kalau saya tak salah, saya nak mana pihak yang terlibat, bagi notis 2 bulan berhenti. Okay? Bagi notis 2 bulan berhenti. Ni bukan saya nak mengajar,
Tidak, ni kalau ayat untuk anda berdepan masalah macam ni. Okay, macam mana anda nak handle? Okay, sebab anda jumpa bos besar tau. Kan, anda bukan jumpa bos kecil ni, dia terus tarik bos besar. Jadi, bila ada bukti, siapa yang akan checkmate? Sebab anda pun dah beritahu apa perlu buat, kan? Anda tak beritahu, okey, anda tak mengajar, tapi anda dah meluahkan isi hati anda, kan? Tapi tetap permainan tetap teruskan. Okey, jadi anda atur anda punya cara, anda punya permainan checkmate. Kalau ikutkan benda ni, saya tambah lah. Ni isu ni sensitif sebenarnya, tapi jadikan sebagai pengajaran untuk anda. Saya baru nak berkecimpung atau yang dah lama, mesti anda kalau yang mana driver-driver yang dah lama, kan, mesti tersenyum kan benda ni kan. Okey. Kalau diikutkan, kalau pembagian order yang ada, okey, driver kemasan, driver berbayar, driver kiri. Okey, kita tolak. Yang tolak nombor 2 ni, driver berbayar. Okay? Sebab driver berbayar ni yang menghancurkan segala pembagian order. Okey. Okey, kita ambil driver mas, driver kiri. Okey, yang untuk driver mas ni, driver mas ni, okey, siapa yang driver yang dah kerja berapa lama sekian, okey, jarak untuk pendapatan sebulan kan. Pendapatan sebulan, okey, masing-masing, okey, dalam average 300, 400 ke 300, 200, jarak. Jangan terlampau jauh sangat sampai 1000 daripada driver. Okey, contohnya lah Isnin. Okey, saya bagi contoh lah. Isnin sampai Sabtu. Okey, ada setengah driver ni. Okey, ada setengah driver. Okey. Ada setengah driver. Okey, kita ambil lah. Okey, ada setengah driver ni. Yang pertama dapat 2000 lebih. Okey, Isnin dapat Sabtu dah dapat 2000 lebih. Ada setengah driver pula dia dapat 500. Okey, dia dapat 1100. Okey, nak capai 1500 pun menangis. Okey, kat situlah yang kita tak nak. Okey, sebab apa? Ini benda ni sensitif sebenarnya benda ni. Tapi benda ni lah yang buat benda ni, buat dunia lori ni tak cantik. Politik. Okey, politik, tapi ni skop kontrol, tanggungjawab kontrol. Jadi tanggungjawab kontrol ni bukan tanggungjawab yang ringan tau. Tanggungjawab kontrol ni tanggungjawab yang berat. Okey. Ini kita tak cerita syarikat. Okey, kita tak cerita syarikat ni, kita cerita general. Okey, sebab benda ni ada yang mengamalkan, ada yang tak mengamalkan, ada yang menolak, ada yang menerima, kan. Tapi benda ni saya harap video ni akan memberi pengajaran untuk anda yang baru nak berkecimpung dalam masa yang sama. Bagi siapa yang dah mengalami situasi ini, anda pasti senyum. Okey. Jadi untuk tugas orang kontrol, bagilah order dengan amanah. Jangan pilih kasih. Okay. Dalam masa yang sama, main permainan pembagian order. Okay, siapa yang dah lama kerja, okay, ni sekian. Okay, tak lebih pada macam saya cakap lah. Okay, tak lebih. Okay, tak lebih lah. Tak lebih daripada pendapatan setiap driver, melebih-lebih. Ada yang lebih. Tapi yang ni. Okey. Itulah yang kita tak nak. Kalau kontrol tak amanah menjalankan tanggungjawab. Tapi kalau kontrol amanah menjalankan tanggungjawab, pahalalah untuk dia. Okey, sampai ke syurga. Tapi kalau tak amanah, okey,
inilah videonya untuk anda. Okay, video ni saya tekankan, video ni bukan benda jahat dan bukan benda yang tak baik. Okay, video ni video teladan. Okay, yang baik kita ikut, yang tak baik jangan. Itulah, harap video ni bermanfaat untuk anda semua. Dari saya, Awanan, Jemput Perang begitu dulu sayang. Assalamualaikum.